Tak semua yang guna nama emas tu benar-benar patuh pada fungsi sebenar emas. Ada yang nampak macam membantu, tapi hakikatnya mengambil kesempatan. Saya tak salahkan sesiapa, sama ada yang pernah terjebak atau yang terlalu cepat percaya. Dalam dunia kewangan ni, apa yang paling penting adalah ilmu. Tak salah nak cuba peluang baru, tak salah nak belajar, tapi kena faham apa risiko di sebaliknya. Macam mana sistem tu berjalan dan dari mana datangnya pulangan tersebut. Emas ni tak bagi dividen, tak bagi income bulanan dan tak gandakan dunia. Jangan kerana nampak pulangan bulanan, bonus cepat, janji keuntungan tinggi, kita sanggup habiskan simpanan bertahun-tahun dalam masa beberapa hari je. Kena faham satu benda penting. Emas ni dia tak menjana pendapatan. Emas ni tak bagi dividen, tak bagi income bulanan, tak gandakan duit secara magic. Fungsi emas yang sebenarnya adalah menyimpan nilai. Hari ni 1 dinar, 10 tahun lagi masih 1 dinar. Nilainya mungkin tak berubah, tapi kuasa belinya masih terpelihara. Dulu 1 dinar boleh beli seekor kambing. Hari ni pun sama, lebih kurang juga. Sebab tu orang yang faham tentang emas, mereka bukan simpan emas untuk cepat kaya. Mereka gunakan emas ni untuk lindungi kekayaan, lindungi simpanan dan lindungi nilai harta daripada susut. Hakikatnya dengan emas mungkin kita tak terus jadi kaya, tetapi emas ni boleh membantu memastikan apa yang kita dah kumpul hari ni tak hilang di telan inflasi. Bagi yang nak bermula simpan emas, boleh rujuk video tersempingkan. InsyaAllah saya akan guide anda sampai anda berjaya buat simpanan emas, pasport kekayaan kita semua.